So kenali jenis-jenis dashboard Dashboard ni ada beberapa jenis Ada yang kita panggil sebagai mono chamber. Mono chamber ni kita ada satu seater ataupun seorang je lah boleh masuk dalam tu Ataupun kita panggil multi-place chamber. Okay, multi-place chamber bermula daripada 2 hingga lebih ikutkan ada jenis yang mana kita ada 2 seater chamber yang kita boleh duduk in a sitting comfortable position dan kita boleh sambil tu kita boleh tengok Netflix, boleh tengok YouTube in fact kalau cerita lebih daripada tu, mungkin multi-place chamber jenis yang lebih daripada tu, ada yang jenis yang sampai belas-belas untuk satu sesi belas-belas at one go. Biasanya dalam multi-place chamber yang ramai-ramai ni dia akan ada seorang pengiring terpanggil So pengiring ni akan bantu tengok, checkkan BP, checkkan condition orang patient kat dalam tu untuk nak pastikan semuanya okey tanpa complication.